Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, bersama lagi dengan Cikgu K. Hari ini kita nak belajar tajuk tolak masa yang melibatkan unit abad dan dekad. Okey, jadi seperti sebelum-sebelum ini kita belajar tambah masa ke, tolak masa ke, kita mesti ulang kaji balik apa perkaitan antara kedua-dua unit ni. Okey, jadi untuk abad dengan dekad, dalam satu abad kita ada 10 dekad dan untuk kita nak tukarkan abad kepada dekad, kita akan gunakan operasi darab 10 dan untuk dekad tukarkan kepada abad, kita akan bahagi 10. Okey, jadi benda ini sangat berguna apabila kita nak selesaikan soalan-soalan tolak masa nanti. Okey, jadi kita jangan buang masa, kita tengok dulu contoh yang pertama, 2/3/10 abad tolak 14 dekad, tapi jawapan minta dalam dekad sahaja. Okey, jadi macam biasalah bila kita nampak ada nombor bercampur ni, apa-apa kita kena dapatkan dulu nilai sebenar dia dalam bentuk nombor bulat. Okey, jadi contoh 2/3/10 ni kita ambil 3/10 je. Sebab apa? Sebab 2 ni dah memang ada dalam unit abad. Okey, jadi nanti kita gabungkan sahaja dengan nilai 3/10 ni. Okey, jadi untuk abad nak tukarkan kepada dekad, kita darabkan 10. Okey, kita selesaikan dulu. Okey, kita dapat 3 dekad. Tapi jangan lupa tadi kita ada nombor besar kat sini kan, nombor bulat. So, kita gabungkan menjadi 2 abad 3 dekad. Okey, jadi dekat sini kita boleh gunakan jadual T, abad dan dekad. So, kita masukkan dulu untuk 2 abad 3 dekad. Kat sini macam biasalah 1 abad bersamaan dengan 10 dekad. Okay, jadi dekat bahagian dekad ini, bila ada satu sifar, maksudnya boleh letak satu angka sahaja. Okay, yang ini cikgu dah pernah terangkan pada video-video sebelum ini. Okay, untuk syarat ini ataupun untuk cara ini, dia sesuai untuk pertukaran yang melibatkan 10, 100 dan 1000 sahaja. Bila dia ada banyak kosong kat belakang tu kan, yang tu kita boleh guna cara ni. Maksudnya kalau 10 ada satu sifar, untuk bahagian unit yang kecil ini boleh letak satu angka sahaja. Ikut bilangan sifar yang dia bagi. Okey, so kita masukkan dulu 2 abad, 3 dekad, kita tolakkan dengan 14 dekad. 14 kita ada 2 angka, jadi kita ambil angka yang pertama daripada belakang ni, kita masukkan bahagian dekad dan untuk abad kita ambil 1 di bahagian depan. Okey, sebab apa tadi cikgu kata untuk sebab ada satu sifar jadi boleh letakkan satu angka sahaja. Okey, angka-angka yang lain kita boleh masukkan ke dalam unit yang lebih besar. Okey, dekat sini kita akan tolak lah. Jadi kalau kamu tengok 3 dekad nak tolak dengan 4 dekad tak cukup. Okey, jadi kita akan pinjam sebelah pada abad. Okey, satu abad yang kita pinjam nilai dia adalah 10 dekad. Jadi kita gabungkan dengan 3 untuk jadikan 13 dekad. Okey, barulah kita tolak seperti biasa dan kita keluarkan jawapan kita sebagai 9 dekad. Okey, dekat sini kita ada 6 abad 1 dekad tolak 3 1/2 dekad. Jawapan nak dalam abad dan dekad. Okey, jadi untuk yang pertama tak ada masalah, memang dah ada 2 unit. Jadi untuk yang ini pun kita boleh tukarkan dia. Okey, kita tukarkan 1/2 dekad ini. Okey, dapat 5 dekad. Okey, kemudian kita dapat 3 abad 5 dekad. Kita gabungkan. Dekat sini cikgu rasa ada kesilapan sikit. Sini sepatutnya abad ni. Bukan dekad. Okay, sepatutnya abad. Sebab itu dekat sini kita dapat 3 abad. Okay, sorry ada sikit silap. Okay, ini sepatutnya 3 1/2 abad. Okay, so lepas kita dah tukar, barulah kita gunakan jadual T kita. Okay, kita masukkan mengikut unit. Yang pertama tadi 6 abad, 1 dekad. Kemudian kita tolakkan. Bila tak cukup, kita pinjam daripada 1 abad. Okey, macam tadi cikgu dah terangkan 1 abad bersamaan dengan 10 dekad. Jadi 10 dekad yang kita pinjam ini kita gabungkan dengan 1 dekad yang telah ada. Okey, untuk jadikan 11. Jadi 11 tolak 5, 6. 5 tolak 3, 2. Dan kita akan keluarkan jawapan kita sebagai 2 abad 6 dekad.
Okey, kali ni melibatkan perpuluhan pula. Okey, jadi bila perpuluhan benda yang sama, kita akan jadikan dulu perpuluhan itu sebagai satu nilai nombor bulat. Okey, supaya lebih mudah untuk kita nak tolak nanti. Okey, jadi kita akan ambil dulu 4.8 abad, kita darabkan dengan 10. Okey, cikgu gunakan cara arrow ya. Kalau kamu nak guna cara biasa pun tak ada masalah. Okey, so dekat sini kita dah dapat 48 dekad dan kita akan masukkan ke dalam jadual T kita. Okey, 48 ada 2 angka. Jadi untuk dekad kita akan ambil yang belakang lah, satu angka di belakang. Untuk abad kita ambil yang di hadapan. Satu angka sahaja untuk bahagian dekad ya. So kita dapat 4 abad, 8 dekad, kita tolakkan dengan 2 abad, 9 dekad. Bila tak cukup, kita akan pinjam dan nilai satu abad itu kita akan gabungkan dengan 8 dekad yang sedia ada untuk jadi 18 dekad. Okey, lepas dah cukup kita tolak seperti biasa. Dan kita keluarkan jawapan kita. 1 abad, 9 dekad. Okey, sekali lagi ada perpuluhan. Okey, ada perpuluhan, kemudian yang ini ada dalam unit dekad sahaja. Okey, tak ada masalah. Kita cari dulu nilai untuk perpuluhan. Okey, kita akan darabkan dengan 10 dan kita akan dapat 18 dekad. Okey, dekat sini kalau kamu tengok dua-duanya adalah dalam dekad. 34 dekad tolak yang ini pun dah dalam dekad 18 dekad. Sebenarnya boleh je tolak biasa sebab unit dah sama. Tetapi kamu tengok apa yang soalan nak. Soalan nak dalam abad dan dekad. Jadi bila soalan minta macam tu, bolehlah kita gunakan jadual T yang ada kedua-dua unit. Okay, jadi kita masukkan yang pertama 34 dekad tu kita akan dapat 3 abad 4 dekad dan kita tolakkan dengan 1 abad 8 dekad. Okay, kita ubah siap-siap dua-dua ni menjadi dalam abad dan dekad. Okay, kemudian kita tolak seperti biasa. Kalau tak cukup kita pinjam. Okay, 4 akan jadi 14. Okay, barulah kita akan tolak seperti biasa dan kita keluarkan jawapan kita 1 abad 6 dekad. Okey, kali ni dua-dua dia bagi. Dia bagi nombor bercampur, dia bagi perpuluhan. Okey, tak ada masalah. Okey, kita akan cari setiap satu itu nilai sebenar dia. Okey, jadi untuk 2 1/2 cikgu ambil pecahan je lah. Okey, sebab nombor bulat ni 2 dah memang dalam abad. Okey, jadi kita akan cari 1/2 ni berapa dekad. Alright, so kita mudahkan, kita mansuhkan mana yang boleh. Kemudian kita gabungkan balik. Jangan lupa 2 ni tak boleh hilang macam tu je. Okay, kita gabungkan balik 2 abad 5 dekad. Selesai untuk nombor bercampur, kita cari pula untuk perpuluhan. Perpuluhan pun darab 10 juga. Sama juga, tak ada tukar-tukar jalan kerjanya. Kita dapat 14 dekad. Okay, jadi bila kedua-duanya kita dah tukar, kita dah dapat nilai dalam nombor bulat, barulah kita boleh tolak. Okay, jadi kita dah dapat jawapan tadi. Kita akan gunakan pula jadual T, masukkan mengikut unit dia. Okay, 14 dekad tadi, kita ambil satu angka ni kat belakang ni masuk dalam dekad dan yang lain akan jadi dalam abad. Okay, dekat sini cikgu rasa tak perlu pinjam sebab memang cukup untuk ditolak. So, kita tolak seperti biasa. Okay, jangan lupa keluarkan jawapan kita 1 abad 1 dekad. Okey, selesai pembelajaran hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang diajar. Jadi jangan lupa sebelum kita nak selesaikan apa-apa operasi dalam masa, perkaitan antara masa itu sangat penting. Perkaitan antara unit-unit tu sangat penting. Jadi macam tadi kalau kamu tengok abad dan dekad, automatik dalam kepala mesti dah kena tahu. 1 abad ada 10 dekad. Benda itu sangat-sangat membantu untuk kita selesaikan soalan. Okey, jadi cikgu rasa kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.